أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bersama dengan 30 hari 30 ayat. Kita dah selesai surah Al-Fatihah. Semalam kita habiskan surah Al-Mulk. Dan kali ini pilihan ayat seterusnya atau surah seterusnya adalah surah Al-Waqi'ah yang saya kira masih popular diamalkan dalam masyarakat kita. Dan kali ini kita bersama dengan pembimbing kita, Dr. Fakhrul Razi. Tahun ketiga bersama-sama dengan kita. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Dr. Sri. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukran. Selamat menyambut Ramadan. Dan kita teruskan kali ini dengan surah Al-Waqi'ah. Seperti mana biasa, kita akan berikan sedikit gambaran dan juga kerangka surah Al-Waqi'ah ini. Dan juga kita akan cuba mendalami 3 ayat pertamanya. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kazibah hafidatur rafi'ah. Jadi silakan Dr. Fakhrul Razi daripada UKM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'. Dr. Sri, bila kita bicara berkenaan dengan surah Al-Waqi'ah, ia adalah berkenaan dengan hari kiamat. Allah Ta'ala menyamakan surah ini dengan nama Al-Waqi'ah pada menyatakan ia benar-benar berlaku. Dia pasti berlaku. Dan dia akan berlaku. Begitu, Al-Waqi'ah. Okay. Dan surah ini secara umumnya menceritakan tentang pasti berlaku hari kiamat dan keadaan hari kiamat itu memang amat dahsyat situasinya. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan kita nanti akan dibahagi kepada 3 golongan. Golongan kanan, golongan kiri, okay, kemudian dan golongan yang muqarrabun. Okay, golongan kanan itu orang yang beramal soleh, golongan kiri orang yang maknanya di dunia itu derhaka, dan muqarrabun itu para rasul, para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Itu muqarrabun. Okay, kemudian di sana juga menyatakan bahawa perihalan hari kiamat itu penuh dengan kenikmatan bagi mereka yang mendapat syurga. Dan perihalan hari kiamat itu penuh dengan kesengsaraan bagi mereka yang mendapat neraka. Allah nyatakan dengan perihalan syurga terlebih dahulu. Barulah pergi kepada perihalan neraka untuk memotivasikan kita kepada perkara yang kebaikan. Macam tu. Dan secara umumnya surah ini mengingatkan kita bahawa akan berlaku perubahan status. Kalau di dunia kita meninggi diri sehingga kita tidak patuh dan tidak tunduk kepada arahan dan suruhan Allah, maka dekat akhirat kita di tempat yang paling rendah, itu neraka. Dan kalau di dunia sebaliknya, kita merendah diri, bermujahadah, patuh dengan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dekat akhirat Allah Taala akan meletakkan kita di tempat yang tinggi. Kurang lebih begitulah berkenaan dengan surah Al-Waqi'ah secara umum. Secara umumnya. Begitu. Jadi bagaimana pula dengan 3 ayat pertama dalam surah Al-Waqi'ah ini? Okay, 3 ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, idza waqa'atil waqi'ah. Apabila berlaku hari kiamat itu. Okay, dan di sini ada isyarat bahawa bila disebut sebagai waqi'ah, ia benar-benar akan berlaku dan berlakunya pasti berlaku dan berlakunya itu one off. Secara tiba-tiba macam tu. Dipanggil duf'atan wahidah. Itu berlakunya hari kiamat. Secara tiba-tiba. Tiba-tiba. Maknanya tidak ada kata perkhabaran awal pada kiamat itu. Kemudian laisa liwaqa'atiha kadzibah, dan berkenaan dengan berlakunya hari kiamat itu tidak ada pendustaan. Tidak seperti di dunia. Orang bercakap mungkin tak benar cakapnya. Mungkin disengajakan pendustaan itu. Ataupun mungkin dia bercakap ingin benar, tetapi Allah Ta'ala tak izinkan ia berlaku. Dan di dunia itu seperti ada 50-50, kurang lebih begitu. Dekat akhirat, tidak ada padanya sebarang kedustaan tentang benarnya berlaku hari kiamat. Dan ayat yang ketiga, khafidatur rafi'ah, itulah yang kita sebutkan tadi. Khafidah, rendah, rafi'ah, tinggi.
Maksudnya apa? Allah Ta'ala akan merendahkan golongan yang engkar dan Allah Ta'ala akan meninggikan golongan yang taat. Di sinilah yang saya ingin hurai lebih lanjut bahawa di dunia ini yang soalnya adalah kerendahan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, penyerahan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, biar dipandang rendah tapi dalam ketaatan kepada Allah, nanti dekat akhirat Allah akan meninggikan kita dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Itulah Datuk Seri kurang lebih 3 ayat ini. Alhamdulillah kita diingatkan tentang suatu yang pasti, iaitu Maliki Yaumiddin, hari pembalasan ataupun hari kiamat kepada kita, dan kita perlu menyiapkan. Malahan saya sebutkan tentang hadis Jibril. Hadis Jibril, iman, Islam, ihsan dan tanda-tanda kiamat. Ini semua adalah petunjuk kepada orang yang beriman dan orang yang sentiasa ingat mengingati. Sangat menarik surah Al-Waqiah. Cerita yang sangat detail, terperinci. Sebelumnya Al-Mulk tentang pembalasan Tuhan, tentang keimanan kepada Tuhan, dan kali ini tentang betul-betul hari kiamat itu bagaimana dan rupanya. InsyaAllah esok bersama lagi untuk 3 atau 4 ayat seterusnya, masih bersama dengan Dr. Fakhur Razi, dan kita teruskan dengan 30 hari 30 ayat. Jumpa esok, jangan lupa.